Finally, korang dah tak perlu lagi stres and bosan makan sihat sebab dah jumpa menu suhun Singapore ni. Rasa sedap, kena dengan tekak tapi masih boleh konsisten capai our body goals. So, jom kita start. First kali kita tumbuk dulu bawang merah, bawang putih, udang kering and lada hitam. Tumbuk agak-agak macam ni je, jangan lumat sangat. And then kita nak tumiskan dia. Tumis sekejap je, agak-agak naik bau macam ni kan. Lepas tu masukkan protein kita. Saya pakai dada ayam ni around 100 gram macam tu. Lepas tu masukkan carrot sebab nak bagi dia lembut dulu kan. And then masukkan telur. Kita hancur-hancurkan dia. Lepas tu masuklah protein sampingan macam udang, sotong. Ikutlah favourite kan. Lepas tu yang ni paling penting. Kita pakai suhu daripada cap kunci ni. Yang ni memang rendah kalori, tanpa peluntur, vegan and bebas gluten tau. Ada dekat beg kuning tu, boleh check out terus. Saya masukkan potongan sawi sikit untuk extra green. Lepas tu perasakan dia lah dengan garam, mushroom seasoning and sedikit sos tiram. Sikit je tau, jangan banyak sangat. Lepas tu gaul-gaulkan sebati, masak sat and then dah siap lah kita punya suhun Singapore. Makan pula dengan cabai potong kan. Perah limau sikit, memang kick. Kalau nak lagi banyak menu macam ni kan, follow cepat.